Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran sedang menghantar 20 kapal tangki minyak ke Amerika Syarikat melalui Selat Hormuz bermula pagi Isnin 30 Mac, lapor Anadolu Agency. Menurutnya kepada media dalam pesawat Air Force One, Iran memberikan kepada AS sebagai satu penghormatan. Beliau tidak pasti. Beliau juga tidak dapat mengtakrifkannya dengan tepat. Tetapi pihak Iran memberikan kepada AS. Katanya lagi sebagai tanda hormat 20 kapal minyak yang besar melalui Selat Hormuz dan ianya akan bermula esok pagi. Katanya beliau agak pasti AS akan mencapai perjanjian dengan Iran tetapi ada kemungkinan juga tidak. Trump turut berkata AS sedang berunding dengan Iran secara langsung dan tidak langsung. Apabila ditanya sama ada beliau masih mempertimbangkan untuk menghantar tentera darat, beliau berkata AS mempunyai banyak pilihan lain.